Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak meneruskan tindakan penguatkuasaan apabila seramai 64 pendatang asing tanpa izin atau parti ditahan dalam beberapa operasi bersepadu yang dijalankan sekitar Kuching dan Kota Samarahan. Operasi yang berlangsung pada 29 hingga 30 Julai 2026 itu melibatkan bahagian penguatkuasaan Kuching menerusi pelaksanaan beberapa siri operasi termasuk Ops Selera, Ops Mahir, Ops Belanja, Ops Gegar dan Ops Sapu. Pemeriksaan dijalankan di 13 lokasi yang dikenal pasti sekitar Kota Sentosa, kawasan Batu 10 hingga Batu 12, Pending Industrial Estate, Metro City, Sematan, Batu Kawah serta beberapa kawasan sekitar Kota Samarahan. Operasi yang bermula seawal jam 9 pagi dan berakhir sehingga jam 3 pagi itu dilaksanakan berdasarkan hasil aduan daripada orang awam serta risikan yang dijalankan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Dalam operasi tersebut, seramai 107 individu telah diperiksa oleh pihak berkuasa. Daripada jumlah itu, 64 individu ditahan selepas disyaki melakukan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen di bawah Akta Imigresen 1959,63 atau Akta 155. Antara premis yang menjadi tumpuan pemeriksaan termasuk kedai makan, kawasan perindustrian, tapak pembinaan, premis yang disyaki menjalankan aktiviti tidak dibenarkan, pusat urut, kedai runcit serta bilik sewa di bangunan kedai. Pihak imigresen mendapati sebahagian individu yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan seperti tinggal di negara ini melebihi tempoh yang dibenarkan serta gagal mengemukakan dokumen perjalanan atau PAS yang sah. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke pejabat imigresen bagi menjalani proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen sentiasa terjamin. Tindakan ini bukan sahaja memberi fokus kepada individu yang melanggar peraturan imigresen, malah turut melibatkan mana-mana pihak yang membantu atau membenarkan berlakunya pelanggaran undang-undang. Orang ramai juga diseru agar terus menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengetahui sebarang aktiviti yang mencurigakan atau bertentangan dengan peraturan imigresen. Kerjasama masyarakat amat penting dalam membantu pihak berkuasa menjaga keselamatan, ketenteraman awam serta memastikan kedaulatan undang-undang negara terus dipelihara. Undang-undang diwujudkan untuk dipatuhi, bukan untuk dicabar oleh mereka yang memilih mengambil jalan mudah dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.